Nisir, kalau kau tak ada tenaga, macam mana nak cari kebenaran untuk kakak ipar kau? Saya dah tengok lama-lama. Kau pernah ajar saya. Kalau potongan tulang tu sangat kemas. Maknanya dah buat pembedahan. Saya tak tahu apa sebabnya. Tapi Risi mungkin masih hidup kan? Kalau kecederaan tu berlaku selepas mati, tulang akan hilang keanjalan. Permukaan luka akan kasar dan bersudut. Tak akan licin macam ni. Dan potongan ni tak ada perbezaan warna. Sekurang-kurangnya kita boleh pastikan A17 bukan disebabkan air laut. Ini bukan A17. Dia Risi. Maaf. Saya rasa saya perlu tenangkan diri. Saya dah tengok saiz kasut tu 38 tapi Risi pakai 36. Dan isteri saya tak pernah beli kasut jenama ni. Kasut ni pasti bukan Risi punya. Tapi kenapa anggota badan yang ditemui dalam hujan lebat tu pakai kasut isteri saya? Perkara ni tak semudah yang disangka. Saya rasa kau dah sangat penat. Nak makan sikit dan rehat ke? Saya masih tunggu satu panggilan. Kalau macam tu saya teman kau tunggu. Macam mana Parker? Saya dah tahu. Parker, Wan Kian, kau balik dulu. dia cakap apa? Parker dengan polis dah cari sepanjang malam di Gua Gulai. Tak ada apa-apa petunjuk. Mereka syak jururawat tu tak pernah balik ke Gulai. Lisa ni mungkin tipu. Dia pasti tahu pasal Risi. Parker ni antara orang yang paling berkesan di Malaysia. Sekarang petunjuk ni pun putus. Belum putus lagi. Encik ni kau cari Lisa ke dia tak balik lagi. Mungkin masih digulai jaga mak dia. Saya nak jumpa doktor. Kau tak selesa mana? Saya ada bipolar, ubat saya dah habis. Saya nak ambil ubat, doktor mana? Panggil doktor bagi saya ubat. Doktor dia belum balik lagi. Doktor encik ni sebab doktor tak dekat sini. Kau tunggu di luar dulu boleh tak? Nishan, jangan terlalu terburu-buru. Saya tidak terburu-buru, kalau tak ada ubat kena jumpa doktor lah. Minta doktor bagi ubat. Kepala saya rasa nak pecah. Bila saya tak gembira saya akan jadi marah. Isteri saya hilang, cari mana-mana pun tak jumpa. Saya rindu sangat dengan isteri saya. Jururawat, tolong lihat ada cara tak untuk bantu dia. TAPI doktor. Balik Saya lagi. tunggu dia di sini. Awak kenal Lisa tak? Encik ni kenal jururawat Lisa di sini tak? Encik ni tolong jangan ganggu pesakit kami. Kata doktor belum balik lagi. Doktor, awak bukan polis di sini. Awak tak ada hak untuk buat kerja polis di sini keluar. Doktor Nian. Doktor, maaf. Saya tahu saya bukan polis di sini. Tapi saya terpaksa buat begini, doktor. Tolong saya, doktor. Doktor, tolong dia. Isteri. Saya janji nak ajak awak mendaki pagi ni. Kalau penat jangan pergi, tunggu saya. Sila tenang, kami tak akan tengok rekod perubatan pesakit. Sebab kami tahu Liang Risi pernah datang sini. Jadi nak tengok dia ada tinggal petunjuk tak.
Kenapa tak jumpa apa-apa pun? Kira ada mana lagi yang dalam carry? Saya dah ambil gambar semua maklumat kalau kita terlepas pandang. Bila balik Hong Kong kita boleh tengok perlahan-lahan. Tak boleh terlepas pandang kalau terlepas pandang. Bila balik Hong Kong takkan jumpa lagi. Hei, buat apa almari tu berat? Jangan angkat. Jangan buat macam tu nanti awak cedera. Tangan awak berdarah. Ada kapas tak ada? Doktor bersihkan darah tu. Kenapa Hinji dengan kakak ipar saya bersama? Wan Qian. Tolong saya buat satu benda.